Hai korang. So hari ni macam biasa saya akan buat konten lagi korang semua. So dah berapa hari ni saya dah tak buat konten. Serabut korang. Tapi konten yang saya nak buat kali ni korang, saya nak cuba kagetkan mak saya. Sakit jantung pula nanti ya. Kaget ke mengaget ke mengejutkan sama je lah korang, okey. Lebih sesuai mengejutkan lah. Tak tahu, saya tak tahu apa yang dibuat oleh mak saya sekarang, okey. Mungkin dalam bilik, nanti dekat luar, okey. Soalannya korang, cuaca hari ni tak berapa baik. Pergi luar dulu. Kita buktikan hari ni cuaca tak baik. Okey. Mak saya dekat luar korang. So kita senyap. Assalamualaikum. Mak tak kaget. Gila mak. Tolong mak, patang dada. Lah, tolonglah tu. Siap gagal siut. Alah. Okey korang, nanti saya sambung balik. Video ni saya akan upload esok lah korang dekat YouTube. Okey. So saya kena cari timing ni nak kagetkan mak saya sendiri. Lupa saya nak cakap korang. So sekarang ni tengah azan maghrib. Okey, nanti saya sambung balik kagetkan mak saya, okey. Jangan lupa solat korang. Solat dulu, nanti tengok balik Okey korang, ni dah habis lepas isyak. Sepatutnya saya ikut lepas maghrib. Aduh, malah lepas isyak. Tapi tak apa korang. Lepas maghrib tadi saya tak ikut sebab ada kerja sikit Lepas ni isyak ni. Okey. On. Mood on. Okey, saya belum cek apa dibuat mak saya sekarang. Saya nak tutup pagar dulu. Tutup pagar. Ish, ada kempen. Malam ni dah memang malam korang. Besok saya akan ikut jugalah korang, okey. Okey korang, saya dah tutup pagar. Masalah mak saya tengah fokus sekarang. Kalau nak kejutkan dia, okey korang, macam ni korang. Okey, macam ni. Kalau nak kagetkan mak saya atau kejutkan mak saya, kena dia hilang fokus. Kalau dia hilang fokus, dia mudah terkejut. Kalau dia fokus macam tu, macam mana aku nak kejutkan? Memang tak jadi lah. Atau esok pagi. Aduh, eksperimen belum dibuat, dah sampai pagi dah. Aduh, malam tadi tak sempat nak buat eksperimen tu. Tapi pagi ni harap menjadi ya. Kita buka tingkap dulu korang. Kan dah pagi. Aku nak buka tingkap dulu korang. Saya nak makan sarapan dulu. Okey, kalau mak saya tak fokus, kita terkejutkan. Kocak. Tiga sampai satu. Kocak, kantoi, kocak. Okey korang, ni dah ada momen nak terkejutkan mak saya. Macam mana? Assalamualaikum. Bak. Atau macam ni. Bak. Okey, jom. Dia tengah tengok. Sini. Mak aku tengah tengok handphone sekarang, okey. Saya dari tadi gagal tu. Semalam gagal, hari ni gagal. Kali ni.
Semoga mak saya terkejut berok. Terkejut baru ah. Tak ya. Okay dah. Sila pun. Tak boleh dulu. Dia masih ada suaranya. Sabar, belum. Tengok luar dulu lah. Sabar. Unlimited kan? Ada permission dong. Kamu putus. Oh, ada. Gagal lah korang. Kantoi. Bising sangat. Adik aku bising sangat korang. Sikit lagi lah. Saya nak Assalamualaikum lah. Terkejut pas saya tadi. Ni gagal. Belum sempat Assalamualaikum. Dah kena pandang. Mesti mak aku bela ni. Assalamualaikum. Padahal kau nguncut mak. Semut tu dah kecil. Tak dapat dah aku nak terkejutkan mak saya korang. Minta maaf sebab mak aku tak ada mood korang. Dia tak ada mood. So saya tak nak buat mood dia makin jadi panas. Baik aku keluar rumah healing je korang. Tak apa, at least semalam saya dah cuba juga. Pagi ni ada juga 2 kali. Ni kali ni dia terkejut korang. Tapi korang tak dengar suara dia. Tak apa. Sialah korang. Macam ni je kah video saya hari ni korang. Gagal ya Allah. Tak apa. Pergi healing. Sampai siang dah korang. Sampai pagi. Dari malam tadi saya ikut sampai ke siang. Gila betul lah. Saya tangguh sampai pagi. Mesti korang heran, bang, kenapa abang banyak bercakap? Mana buatnya? Korang tak tengok habis. Korang tengok full dulu. Okay lah korang, saya rasa sampai sini dulu lah video daripada saya. Okay lah korang, kalau korang rasa video ni menghibur korang, jangan lupa subscribe dan like korang. Jangan malas subscribe korang. Subscribe dulu lah. Okay lah korang, jumpa di next video. Belum korang, belum. Belum lagi. Okay lah korang, jaga diri korang semua. So sampai sini dulu video dari saya. Okay, bye korang.